Kawan saya pun tanya, you dah start kedut dekat dahi you? Dan juga muka I ada freckles. Satu je yang I tak suka, nanti takut dia menjadi lagi besar. Sebab kita ni bukan muda lagi, umur saya dah 62 tahun. Nak juga nampak cantik walaupun umur dah lanjut. Kawan saya ada cerita hari tu, dia sama buyer. Dia kata, why don't you try dengan Dr. Adam Tan? Dia daripada klinik Monet and Slee. Jadi saya akan cuba dan tengok kalau boleh tak cantikkan lagi wajah saya ni. Hai guys, I baru aja lepas habis facial tau. Best gila kat tempat ni. I get a free advice from Dr. Adam macam mana nak manage my skin. You know, kita ni perempuan kan, mestilah nak cantik. See my face? Best kan? Fresher and nampak macam flawless lah. Rasa macam happy sangat. Staff dia pun best. Dr. Adam give a good advice of what to do and staff dia very professional to manage it. And I sampai to the extent tertidur 15 minit sebab apa tahu? Sebab terlampau rasa macam so relax. Tengoklah muka I. 26 going on 62 tau. Bukannya daripada 62 aja. So, let's come over, get a free advice from Dr. Adam. How to manage your skin, what is required untuk you, apa yang perlu untuk you. And sit back, relax with the professional staff that does it, yang membuatkan muka kita nampak lagi flawless. I will definitely come again. Jom datang, get advice from Dr. Adam macam mana to make your skin looks better and you feel happier.